5%, ini lebih kuat. Jadi maybe also it's good to be little bit more conservative. Ya. Kalau kita dapat pertumbuhan yang lebih baik, it is a bonus. Tengok. Datuk Dr. Awang berkata demikian selepas majlis pelancaran dua produk kredit ekspor takaful Exim Bank. Melalui produk terbaru ini, pengekspor Malaysia dilindungi risiko sekiranya pembayaran tidak dibuat pembiasa. Kenapa dia tak buat? Kenapa tak buat semua? Kenapa dia tak kacau abang ni? Kerajaan pembinaan BRT menerbitkan sukuk Wah. bagi membangunkan kediaman dan kemudahan polis di Raja Malaysia. Alamak, dia lari. Pembinaan BRT menerbitkan BM yang ambil je. RM2.265 bilion sebahagian Ni lah, biar dia dah keluar lah. di bawah konsep musyarakah. Terima kasih kat abang dah. A lot of interest in high-grade papers this time around. Lari lagi. There's not many papers in the